Ya, Akta MCMC waktu ini memadai, mencukupi. Isu kita adalah dengan platform media sosial. Dan semalam pada 22 hari bulan Mei telah diterbitkan 2 kod khusus untuk menjamin keselamatan kanak-kanak dalam talian dan juga beberapa langkah yang perlu dipatuhi oleh platform media sosial. Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R. Adakah peningkatan kes setiap tahun? Saya rasa sejak kebelakangan ini ada peningkatan. Tapi kita bukan hanya melihat kepada kandungan, kita lihat masalah dengan fake account yang cuba menggunakan imej nama raja-raja dan kerabat diraja. Jadi di situ kita lihat platform-platform juga perlu mainkan peranan untuk mengekang daripada akaun-akaun palsu seperti itu, impersonator accounts daripada berleluasa. Ya, kita ambil maklum kerana kita tahu siasatan jenayah itu di bawah pihak PDRM dan MCMC serta Kementerian Komunikasi sedia untuk membantu meningkatkan kesedaran pemahaman di kalangan rakyat, terutama pengguna platform-platform media sosial tentang apa yang boleh, apa yang mungkin perlu mereka berhati-hati. Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadang-kadang ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib bangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan itu terganggu. Kalau ada elemen aib pada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.